Pertama, dalam Melaka, ikan bakar sambal cencaluk. Macam pelik kan? Memang pelik. Tapi dia benar. Dekat kedai ni, bakar-bakar dia memang pelik sikit. Dia bakar ikan siakap bakar sambal cencaluk. Yang mana sambal tu diletak dan cencaluk dibakar bersama. Uish, rasanya memang tak terjangkau rasanya. Memang sedap. Rugilah kata orang kata tak pernah rasa dekat kedai top 10 ikan bakar dekat area Pengkalan Balak ni. Bukan saja ikan bakar ni saja, dia ada sediakan ikan siakap steam. Lepas tu dia ada udang, macam-macam jenis udang dia ada. Dia ada udang salted egg, dia ada udang nestem dan dia ada udang buttermilk. Memang rasa sekali terangkat nak repeat lagi orang kata. Lepas tu dia punya kailan ikan masin. Sedap. Dengan orang kata makan sotong rangup. Kap. Uish. Sotong dia pun rangup dan ketam goreng cili pun sedap. Apa lagi guys? Jom kita turun ke serbu hujung minggu ni dekat top 10 ikan bakar dekat Pengkalan Balak ni. Bye.